Jangan gunakan ini sebagai senjata politik kerana ini akan Sejak beberapa hari lalu, media sosial hangat dengan isu penghinaan melibatkan kaum dan agama yang mencetuskan perdebatan dalam kalangan netizen. Isu sensitif ini turut menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan tercetusnya ketegangan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Susulan itu, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil memberi respons berhubung perkara tersebut ketika ditemui pihak media hari ini. Terdahulu, beliau berkesempatan menunaikan solat Jumaat di Masjid Ternas Jenang, Bandar Baru Bangi, Selangor, sebelum memberikan kenyataan mengenai isu yang sedang hangat diperkatakan. Datuk, PRK Datuk. belum tu. Ini bulan Ramadan, hari Jumaat yang mulia. Jadi kita nak bagi pandangan dan nasihat berakyat. Apa masalah, terutama kaum agama. Kita ikut jalur peraturan dan hukum. Siapa yang melanggar, dia ikut jalur hukum. Jadi terutama pimpinan mana-mana parti ataupun pimpinan masyarakat, janganlah tunggang isu ini untuk kepentingan peribadi. Kerana kalau kita teruskan, dia akan membakar dan musnahkan rakyat. Tapi sikap kerajaan tentu tegas. Penghinaan, merendahkan darjat manusia, agama tidak dibolehkan, apalagi dalam negara kita yang berbagai kaum dan agama. Islam, agama persekutuan kita martabatkan, tetapi kita jaga keharmonian. Jadi saya nak nasihat itu pandangan, jangan gunakan ini sebagai senjata politik kerana ini akan membakar diri. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri. Bulan Ramadan, hari Jumaat yang mulia. Jadi kita nak bagi pandangan dan nasihat berakyat. Apa masalah, terutama kaum agama. Kita ikut jalur peraturan dan hukum. Siapa yang melanggar, dia ikut jalur hukum. Jadi terutama pimpinan mana-mana parti ataupun pimpinan masyarakat, janganlah tunggang isu ini untuk kepentingan peribadi. Kerana kalau kita teruskan, dia akan membakar dan musnahkan rakyat. Tapi sikap kerajaan tentu tegas. Penghinaan, merendahkan darjat manusia, agama tidak dibolehkan, apalagi dalam negara kita yang berbagai kaum dan agama. Islam, agama persekutuan kita martabatkan, tetapi kita jaga keharmonian. Jadi saya nak nasihat itu pandangan, jangan gunakan ini sebagai senjata politik kerana ini akan membakar diri. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri.